ikannya. Nak getuk. Oh, ni ada padang. Kenapa biawak ni? Dia macam lemah lah Kak Mak. Dia duduk lain. Mak. Dia gerak. Ataupun dia nak bertelur. Ish. Tempat dia kita nak pergi. Oh ya, agaknya tuan-tuan dia terkena rendah. Terkena Jan tolak lah. Dia tolak tu sudah kena kat dia ke? Alamak. Kesian dia. Tak berdarah pula. Aduh. Kalau kena mesti dia berdarah. Saya mesti tahu. Okay, ni Puan Haja Asma Laili datang daripada Taman Maluri. Okay. Tolong juga kita membersihkan kebun. Okay, masuk mana? Oh tu, bakar kat atas. Ni pokok ubi pun dah tumbuh ni, okey. Sama sebenarnya kita tanam pokok sebenarnya kat sini ya. Kita punya boleh tanam. Tak ada dah musnah. Ni betul lah ikan. Rasa ni. Ni mungkin ada air naik dah rasanya kat sini. Sebab kan? Dan sebab tu yang buat tinggi. Yang rumah tu buat tengah-tengah sikit. Oh mati. Kak Maya nak simpan pokok ni. Ya. Dia tanam. Ayu simpan pokok ni. Apa ikan ke apa? Kawan lagi belah sini. Belah sini. Ya. Nanti air laju tu dia angkut semua. Wait, panas ya. Kamu ambil Kak Mak. Panas sangat dekat situ. Wih, besarnya. Ada. Hai, sungai.